Suria, Damaskus, meninggal pada tahun 774 Hijrah. Tafsirnya adalah Tafsirul Quranil Azim. Direkodkan di dalam itu beberapa riwayat. Sebahagian daripadanya menyebut mereka ataupun umat terdahulu berpuasa waktu, ini salah satu daripada maksudnya, waktunya adalah ma bainal atamah ilal atamah, iaitu di antara waktu isyak sehingga isyak yang selepasnya. Boleh tahan kan? Berapa jam tu tuan? 24 jam. Puasanya 24 jam. Lama. Sebahagian mereka menyebut pula sama sebulan. Dari segi masa tadi, dari segi waktu berapa tempoh. Yang ni pula lama ni berpuasa sama. Dan sebahagian menyebutkan bulan yang mereka berpuasa juga namanya bulan Ramadan. Jadi maknanya daripada catatan rekod daripada tafsir ini menyebut dan kita dapat faham Ramadan bukan bulan yang baru wujud namanya pada zaman Nabi SAW. Dan kita bersyukur Ramadan yang telah difardukan puasa di dalamnya ini, tuan-tuan sekalian, kiraannya adalah berdasarkan kepada kiraan bulan. Kiraan bulan maksudnya setiap bulan di antara 29 hingga 30 hari. Berbeza dengan bulan ataupun kalender miladi ataupun Masihi, kiraannya adalah berdasarkan kepada kiraan Asy-Syams, iaitu berdasarkan kepada kiraan matahari. Setiap bulan kiraan matahari adalah di antara 30 dan juga 31, melainkan bulan Februari 28 hari, 4 tahun sekali 29 hari. Apa artinya tuan-tuan sekalian bila kita bezakan di antara kiraan bulan dan juga kiraan matahari? Kat sinilah kita akan berhenti berkaitan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan faham walaupun mungkin kita tidak perasan perkara ini. Sebab apa? Sebab kita duduk di negara yang tidak ada 4 musim yang nyata. Kita duduk di negara yang dari segi kedudukan geografinya adalah di tengah-tengah garisan Khattu al-Istiwa. Garisan bahasa Arab khat, kita pun kata garisan, kemudian Khattul Istiwa. Ini lagi ulang sekali dulu. Garisan yang maknanya tengah. Sama juga macam Lailatul Qadar. Kita sebut malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam Qadar. Kita pun tambah satu lagi bahasa Melayu, malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Ambil. Tak ada masalah. Silakan nak tambah sekali lagi pun tak apa-apa sekali. Itu namanya buang masa. Apa artinya? Artinya tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk di negara yang ada 4 musim, ada musim sejuk, ada musim panas, ada musim bunga, ada musim luluh, tuan-tuan, dan kita sendiri mengakui yang tidak berada di negara yang ada 4 musim ini, bahawa Ramadan yang dikira berdasarkan kepada kiraan bulan akan bergilir. Pernah Ramadan pada bulan 12, pernah Ramadan pada bulan 11, pernah Ramadan pada bulan 10, pernah Ramadan pada bulan 9, 8, 7 tahun ini, 7 dan juga 8, dan pernah dulu Ramadan pada bulan 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan pusing tuan-tuan. Keadilan Allah dilihat bahawa negara yang ada musim sejuk tidak akan merasa bahawa seksanya berpuasa kalau sekiranya kebetulan Ramadan pada musim panas. Tuan-tuan, musim panas ni kita dengar panas, sejuk, nampak salji, nampak maknanya panas, kena pakai aircon. Tuan-tuan, jangan dilihat yang di situ. Lihatlah pada jarak masa terbit matahari dan juga terbenam matahari. Jordan ni bukan ke Eropah, tempat saya belajar, negara Timur Tengah. Ada musim sejuk, ada musim panas. 2 minggu lepas saya tinggalkan Jordan, tuan-tuan, subuh pada pukul 3.45 pagi. Maghrib pukul 8 malam. Lama tuan-tuan? Lama. Sebab tu saya balik. Lari tuan-tuan. Pak Larat ingatkan teruk dah jodoh ni. Dapat SMS, ada seorang akan dihantar bekerja. Ustaz, terlunas kan? Saya pun tak tahu dapat nombor dari mana. Ustaz, saya akan pergi ke Scotland minggu depan. Scotland ni di UK lah ya, di atas, di utara. Saya akan pergi UK. Saya dapat maklumat Maghrib pukul 10.30 malam, subuh 2.30 pagi. Kira okey lah Jordan menurut saya. Lagi okey Malaysia. Dia pun tanya
Saya dengar ada pendapat kata boleh ambil ikut masa Saudi. Tu nak cengkelat dah tu. Saudi buka puasa pukul 7, dia nak buka puasa pukul 7 juga. Maghrib pukul 10.30. Tuan-tuan tak ada. Dia mesti sebagaimana yang diperintahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan, minum waktu malam tuan-tuan sehinggalah nampak benang putih daripada benang hitam. Ada seorang sahabat Nabi bawa dua benang, satu benang putih, satu benang hitam, jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah senyum. Rasulullah kata bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan ialah benang hitam itu waktu malam dan benang putih itu adalah terbit fajar. Macam mana tuan-tuan? Dia faham macam tu je. Jadi dia pun bawa benang Quran. Tuan-tuan kena rujuk tafsir. Dia bukan tafsir dekat kepala otak kita semata-mata, tuan-tuan, kena rujuk orang yang berautoriti. Tafsir yang semakin awal dekat dengan zaman Nabi SAW, maka tafsir itu lebih bagus dan lebih baik. Seumpama tafsir yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i, begitu juga dengan tafsir yang dikarang oleh Imam At-Tabari yang meninggal dunia pada tahun 310 Hijrah. Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204 Hijrah. Betul tak tuan-tuan sekalian? Baik, ini suasananya. Jadi orang yang duduk di negara ada 4 musim, tuan-tuan, dia akan rasa Ramadan pernah musim panas, Ramadan pernah musim sejuk, Ramadan pernah musim guruh dan juga musim bunga. Tetapi tuan-tuan, tidak berlaku suasana ini kepada agama lain. Seumpama agama Kristian yang menyambut Christmas pada 25 hari bulan Disember. 25 Disember, ya, di US salji, di UK salji. Santa Claus pakai baju sejuk, warnanya merah putih, tuan-tuan sekalian. Sejuk tu, pakai baju sejuk. Tetapi tuan-tuan sekalian, suasana ini tidak ada di Australia. Tak ada. Sebab Australia bulan Disember musim panas. Sampai kiamatlah dia akan musim panas, tuan-tuan sekalian. Kan berbeza. Jadi adil atau tidak Allah Subhanahu Wa Taala adil, dan kita kena bersyukur di atas nikmat ini juga, tuan-tuan. Seterusnya, bila Allah menyebut sebagaimana difardukan kepada umat terdahulu, kemudian Allah menyebut objektif daripada pensyariatan ibadat puasa. Perkataan yang digunakan dalam firman Allah masih lagi di ayat 183 surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Raghib Al-Asfahani di dalam kitabnya Mufradat fi Gharib Al-Quran, meninggal dunia pada tahun 502 Hijrah, beliau menyatakan dalam kitab ini bahawa maksud takwa berasal daripada perkataan waqa ataupun waqiyah, maka menjadilah wiqayah. Maksud daripada puasa itu ialah supaya menjadikan jiwa manusia dalam keadaan terjaga daripada sesuatu yang boleh memusnahkannya. Yang boleh memusnahkannya adalah segala bentuk dosa dan juga maksiat, tuan-tuan sekalian. Satu. Kemudian di dalam kamus besar bahasa Arab tuan-tuan sekalian, iaitu Lisan Al-Arab yang dikarang oleh Ibnu Manzur meninggal 700 lebih Hijrah, dia mengatakan bahawa maksud takwa dalam perkataan yang digunakan tadi, tattaqun, iaitu takwa, maksudnya ialah al-khauf, iaitu takut. Maksudnya juga ialah al-khasyah, iaitu juga takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, ini perkara yang berkaitan dengan akidah. Perkara yang berkaitan dengan akidah, ia melibatkan banyak perkara-perkara ghaib. Tuan-tuan sekalian, macam mana kita dikatakan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba berani melakukan maksiat? Macam mana kita dikatakan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba kita melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Seakan-akan dia tidak beriman dengan adanya dosa dan pahala. Seakan-akan dia tidak beriman dengan wujudnya syurga dan pahala, syurga dan neraka, pahala dan juga dosa. Seakan-akan dia tidak beriman dengan semua perkara ini yang merupakan perkara ghaib, sedangkan orang mukmin itu ialah alladzina yu'minuna bil ghaib. Tuan-tuan dan puan sekalian, nanti kita akan tengok
Berpuasa ganjarannya daripada Allah.